Okey, tapi mungkin tak boleh lawan Adabi lah. Adabi saya mungkin dalam 30 juta sebulan Adabi. Alright. So, tak apa, itu sedikit je, dan kemudian daripada itu saya banyak masuk keluar syarikat corporate, dan ada sedikit ilmu yang saya nak share. Itulah benda yang kita nak share pada malam ni, insya-Allah. So, tak nak buang masa. Okey, tajuk kita kepimpinan. Pertama sekali saya nak sentuh tentang definisi kepimpinan. Simple sebagai permulaan. First sekali definisi kepimpinan, okey. Definisi kepimpinan ni ramai orang bercakap tentang leadership kan, ada yang cakap tentang aura dan sebagainya kan. So kita cut it short, okey. Cut the long story short. Alright. So kepimpinan ni basically dia adalah soal apa ni? Kalau saya ada quote dulu. Dia adalah soal kita membina visi matlamat, dan kemudian kita nak membina pengaruh supaya kita boleh tarik tim kita ini bersama-sama mencapai that vision. Alright.